Oke guys, kita bertemu lagi dalam satu lagi video Cars of Malaysia. Dan kali ini kita dari KL International Mobility Show 2026 untuk bawakan kepada anda Mazda CX-5 2026 serba baru. CX-5 yang terkini telah berada dalam pasaran kita sejak 2017 ke 2018 macam tu, dan beberapa tahun lepas dah dapat satu facelift, dan kali ni kita dapat model serba baru. Dan unit yang dipaparkan untuk Klims 2026 ini belum lagi dengan spesifikasi rasmi untuk pasaran Malaysia. Tapi apapun, kita tengok dulu apa yang ada pada CX-5 serba baru ni, dan banyak juga ciri-ciri menarik yang tak ada pada CX-5 sebelum ini. Tempahan sebenarnya telah pun dibuka untuk Mazda CX-5 serba baru ni. Jadi anda boleh pergi ke mana-mana bilik pameran Mazda untuk buat tempahan ataupun tengok minat anda. Dan harga menurut sumber saya tadi dikatakan bermula RM170,000 dan ke atas lah. Dan untuk CX-5 serba baru ni sebenarnya kalau anda dapat lihat juga, bentuknya tak banyak berubah dari CX-5 sebelum ini. Kita dapat nampak beberapa ciri-ciri dan juga perincian yang menjadi identiti Mazda. Tetapi sebelum kita tengok dengan lebih lanjut lagi, dari segi dimensi untuk CX-5 serba baru ni, dia dah semakin besar sekarang. Dia punya lebar, tinggi dan juga panjang dia dah makin bertambah, dan terutamanya juga dia punya wheelbase, iaitu jarak depan, jarak tayar depan dan juga tayar belakang dia dah makin bertambah. Jadi mungkin ini memberikan ruang kabin yang lebih luas untuk CX-5 ini. Okey, sekarang kita tengok dengan lebih dekat. Kita mulakan di bahagian muka depan CX-5 ni. Kalau anda tengok, masih ada macam bahasa rekaan Mazda iaitu kodo design tu masih jelas dekat sini. Dia punya grill ni sebenarnya anda tengok bentuk macam lebih kurang sama lagi, tetapi bagi saya dekat corak grill ni dan juga cara dia letak logo kali ni lebih kemas. Dalam logo ni masih lagi dia flat yang ada sensor untuk ADAS apa semua tu, tapi logo ni dia macam dah terletak dengan lebih kemas pada grill ni. Dia tak terbonjol sangat macam CX-5 sebelum ni. Rekaan bawah ni nampak ada macam telah direka semula. Profil dia ada intake dekat tengah ni. Bahagian tepi ni cuma ada rekaan macam permukaan sajalah, tapi tak ada lubang sebenar dekat situ. Seterusnya kita alihkan pandangan ke lampu dia. Yang ini bagi saya agak menyelah juga dan agak signifikan pembaharuan dia. Lampu kalau anda perasan dia berbeza sikit dengan facelift sebelum ni. Facelift sebelum ni nampak macam dua bentuk L. Yang ni dia punya DRL dia dah berubah sikit, dan lampu dia kalau anda perasan dia ini tarik dan turun ke bawah macam ni lah. Lepas tu saya perasan juga ada satu macam panel sini kiri kanan yang saya rasa lah mungkin untuk headlight washer. Mungkin dia akan keluar untuk sembuh. Dan dia punya headlight pun sekarang guna masih lagi LED projector, cuma dia punya lampu nyalakan utama dia sekarang dah beralih sikit ke tengah sikit. Jadinya dia susun lampu utama dan juga high beam tu dalam konfigurasi atas bawah. Yang ini saya pun rasa lampu utamanya di atas dan high beamnya di bawah. Jadi dekat tepi ni dah tak ada lampu utama. Mungkin yang ini saya rasa ada satu lampu ni, mungkin dia punya cornering lights lah. Baik, sekarang kita tengok dia punya profil CC. Yang ini pun sebenarnya secara kasar kalau anda perasan pun dia punya silhouette dia masih lagi jelas macam sebuah Mazda. Dan ini sebenarnya saya percaya permainan Mazda zaman sekarang lah. Bukannya mereka punya pereka ataupun designer tu malas, tapi mereka cuba kekalkan identiti rekaan yang sama supaya dia punya image jenama tu menjadi kuat. Kalau anda perasan pun model-model Mazda sekarang, kalau kita tengok dari depan pun, tutup logo pun anda dah boleh tahu yang itu sebuah Mazda. Dan profil CC ini pun sama bagi saya. Case-nya iaitu dia cuba mengekalkan bentuk-bentuk yang ada pada sebelum ini. Cuma perubahan-perubahan yang kita dapat tengok pada CX-5 serba baru ni, antaranya rim sekarang kita dapat rim gloss black. Yang ini belum pasti juga sama ada pasaran Malaysia akan dapat ke tak. Tapi bagi saya kalau dapat ini pun okey juga, agak cantik. Rimnya bersaiz 19 inci dan dibaluti tayar Bridgestone Alenza. Dekat sini saya nampak ada rekaan baru sikit. Ada macam naik sikit structure dekat sini. Kemudian kita
gerak ke tengah sikit. Bahagian sini sebelum ni rasanya ada chrome, sekarang dia macam panel hitam sahaja. Kemudian dah ada, yang ini baru juga bagi saya untuk CX-5, iaitu dah ada roof rail. Yang ini pun saya rasa roof rail yang functional, yang anda memang boleh letakkan beban ataupun pasang apa-apa tempat letak barang lah, sebabnya dia ada lekuk dan alur dekat atas ni. Kemudian kita alih ke belakang, sama juga dekat dia punya cladding ni, sama ada naik macam rekaan sikit dekat sini. Dan benda ni juga dia warna gloss black ya. Dia bukannya warna macam plastik yang tak cat tu . Baik, bahagian belakang CX-5 serba baru ni pula. Baik, sekarang kita boleh lihat dia punya logo belakang telah di-eja dengan MAZDA. Dia dah tak letak dia punya logo seketul dekat situ. Kemudian dekat sini dia tulis CX-5 all-wheel drive. Jadi untuk model pasaran Malaysia nanti kita belum pasti lagi apa varian-varian yang kita akan dapat. Cuma unit yang dipamerkan di Klim sini, macam saya cakap tadi, unit untuk pameran sahaja. Tetapi unit ini datang dengan enjin 2.5 NA e-Skyactiv. Maksudnya dia ada sistem mild hybrid dan juga sistem all-wheel drive dengan 6-speed automatic transmission lah. Kemudian, bumper dia menarik juga bagi saya. Masih lagi datang dengan exhaust berkembar yang saya suka. Cuma bumper dia sekarang dapat kemasan hitam yang lebih besar. Bagi saya cukup cantik, cukup sporty dan padan dengan keseluruhan image Mazda CX-5 yang baru ni. Macam kita tengok dekat depan tadi, rim gloss black dan juga bumper belakang ni bagi saya cukup sepadan semuanya. Rekaan lampu belakang pun kalau anda perasan, inilah dia rekaan baru yang bagi saya pun cukup cantik. Dia sebenarnya dekat sini dia 3-dimensional. Jadi ada bahagian-bahagian yang terkeluar dengan elemen-elemen yang cukup menarik dan padan juga dengan rekaan DRL di depan tadi. Dan alang-alang kita di belakang sini, kita tengok terus dia punya ruangan kargo. Jadi varian 2.5 NA mild hybrid e-Skyactiv ni ada power tailgate lah. Saya tak pasti nanti model yang 2.0 atau 2.5 biasa tu ada power tailgate ataupun tidak. Baik, ini ruang boot Mazda CX-5 ni bagi saya agak besar. Yalah, dia sebuah SUV segmen C kan. Dan kalau anda dapat lihat juga, memang jauh ke dalam untuk saya nak sampai ke kerusi bahagian kedua ni. Dan ada tonneau cover dekat sini yang kita boleh tarik. Kemudian kita tengok pula dekat lantai ruang kargo dia. Baik, jadi macam kereta-kereta sekarang lah, tak ada tayar spare ataupun tayar ganti. Cuma dekat sini apa yang kita dapat tengok ialah ada sikit ruang-ruang simpanan yang saya rasa mungkin untuk toolkit ataupun emergency kit. Dan kita nampak kat sini subwoofer, sistem audio Bose. Baik, sebelum kita masuk dalam, saya nak ajak anda intai sikit di bahagian bawah Mazda CX-5 serba baru ni. Menarik yang saya dapat jumpa ialah, kalau anda perasan, dia punya suspension belakang ni dia tak pakai torsion beam, tapi dia pakai multi-link ataupun independent lah. Jadi anda dapat tengok arm ataupun lengan kiri kanan untuk tayar belakang ni. Dan menarik juga saya rasa ialah kerana ini ada macam satu alas ataupun penutup ataupun cover yang saya rasa untuk bukan saja melindungi arm bawah tu, tapi juga mungkin boleh improve dia punya aerodynamic. Dan anda boleh nampak jugalah ada satu drive shaft kiri kanan tu, menunjukkan yang ini ialah model all-wheel drive. Sekarang kita masuk ke ruangan kabin Mazda CX-5 serba baru ni, dan bagi saya, wow, cukup menarik, cukup menyelah, sebabnya warna dia kini lebih naik lagi. Kalau Mazda CX-5 sebelum ni dia cuma banyak warna monoton, warna hitam, ada chrome-chrome sikit. Yang kali ni dia hitam tetapi dia dilapisi dengan warna-warna yang saya suka sebenarnya. Kereta-kereta yang warna interior dia ada sikit warna macam coklat, beige ataupun cream ni. At least dia 2 tone lah. Nampak mewah sikit dan nampak lebih berseri, lebih sedap mata memandang. Kemudian dari segi structure ataupun dia punya permukaan-permukaan dia secara general pun masih lagi seperti sebuah Mazda. Kita boleh rasa yang dia punya papan pemuka ni dekat dengan pemandu. Kemudian lekuk-lekuk dia masih lagi macam Mazda sebelum ni. Dan dekat daripada sambungan daripada pintu ni pun dia melengkung terus ke papan pemuka depan ni pun kita rasa familiar. Tetapi dia punya permukaan-permukaan yang lebih detail, yang lebih kecil, panel-panel ni kebanyakannya adalah serba baru. Sebagai contoh, di steering, kalau kita tengok steeringnya sekarang dia dah tak pakai logo Mazda ni, sama macam dekat belakang, dia
Mazda, tulisan Mazda. Kemudian dia ada panel-panel butang kawalan di belah kiri dan kanan dekat dekat wheel spoke steering ni pun serba baru. Sekarang dia macam button yang macam satu panel besar tapi banyak arah kita boleh tekan dia. Jadi nampak lebih kemas, nampak lebih moden. Kalau sebelum ni dia macam button-button individual kan, satu-satu yang mungkin nampak serabut sikit lah. Tapi yang ini bagi saya okey, suka. Masih kemas, warna dia tak terlalu banyak ada macam contoh merah biru, dia masih hitam putih saja. Di sebelah kanan ni kebanyakannya paparan untuk dia punya adaptive cruise control dan di sebelah kiri untuk paparan media. Sentuhan dia pula macam mana? Baik, saya rasa sekejap. Okey, sentuhan dia jelas terasa tactile. Nak kontrol volume pun okey. Okey, untuk switch lampu dan juga dia punya wiper dekat sini kiri kanan ni masih lagi saya rasa macam yang lama punya. Ada juga pedal shifter dekat sini. Seterusnya butang-butang kawalan dekat pintu. Apa yang saya suka pada Mazda ialah mereka tak alihkan fungsi-fungsi penting. Sebagai contoh, untuk kita nak laraskan sudut cermin sisi ataupun kita nak naikkan tingkap semua ni masih di posisi yang sama, masih dengan konfigurasi dan susunan yang sama. Cuma semua butang-butangnya adalah baru dan butang-butang ni pun kita boleh rasa dia macam sentuhan digital lah. Dekat tengah ni pula bagi saya sekarang lebih kemas, kurang butang-butang yang berserabut, tapi masih ada lagi twill untuk dia punya electronic parking brake dan juga auto hold. Kalau sebelum ni dekat konsol tengah ni untuk Mazda CX-5 ada satu twill, tak silap saya, untuk drive mode sport tu kita nak on atau off. Yang ini sekarang dah tak ada dekat sini. Saya percaya dekat dalam ni lah kot kita kontrol. Tapi dia punya tombol gear masih sama saya rasa. Dan paling saya suka, alright, dia punya susunan gear automated ini bila kita masuk ke manual mode, yang paling saya suka ialah dia kekalkan manual mode ni bila kita nak shifting, kita nak upshift tarik ke belakang dan kita nak downshift tolak ke depan. Yang ini lebih natural dan lebih sporty. Seterusnya dekat ruang konsol ni juga ada macam biasa dua tempat simpanan cawan. Ada satu ruang simpanan lagi dekat sini. Tak ada apa-apa pad pengecasan dekat sini. Oh ya, dia punya wireless charger dekat sini. Tengah ni ada. Dan dia punya ruang simpanan tengah ni pun sekarang buka macam ni. Saya tak ingat yang lama buka macam mana, naik menegak kot. Satu keping kot, yang sekarang ni dia buka dua, macam peti sejuk. Macam peti sejuk lah, macam almari. Tapi ruang simpanan tengah masih ada, agak dalam. Tengok tangan saya ni, siku saya dekat sini. Okey, jadi agak dalam lah, lebih kurang macam ni. Dan ada dua soket pengecasan Type-C dalam ni. Seterusnya, okay, dia punya ruang aircon dekat sini dah dialihkan ke bawah lah sebab dia dah letak skrin besar kat sini. Jadi corong aircon tengah ni ke bawah sikit. Saya rasa okey lah kot, boleh sampai ke pemandu dan juga penumpang depan. Yang satu lagi ni, yang belah hujung ni macam biasa. Kemudian okey, pelarasan steering dia macam biasalah, tilt dan juga teleskopik. Angle dia okey untuk tilt dan teleskopik dia. Memang cukup besar dia punya pelarasan dia. Dia anda nak bawa sporty ke macam mana ke, terpulang lah. Dan untuk tempat duduk depan ni macam biasa berkuasa. Yang di sini juga berkuasa. Seterusnya kita alihkan pandangan ke sini. Benda yang paling besar dan juga paling signifikan, iaitu skrin serba baru yang jauh lebih besar berbanding dengan sebelum ni. Kalau sebelum ni dia dekat bahagian atas sikit sini dan lebih kecil dan lebih memanjang. Yang ini memang kita dapat satu skrin besar macam kereta-kereta sekarang. Anda tengok sendirilah berapa jengkal dia punya resolution dia ni. Oh ya, okey, dekat atas ni pula sekarang kita dapat tengok, okey, ada satu butang untuk ini dia. Dah ada panoramic sunroof. Jadi cuma adakah variant ataupun unit untuk pasaran Malaysia nanti ada benda ni? Yang itu sama-sama kita tengok nanti. Tapi maksudnya kita tahulah CX-5 baru ni ada yang datang dengan panoramic sunroof. Oh ya, jadi sekarang kita dapat kunci kereta ni sekejap dan kita dapat hidupkan dia punya paparan instrumen dia dekat sini. Dan inilah dia rupa instrumen cluster untuk Mazda CX-5 serba baru. Dah fully digital dan nampaknya dia dah tak kekalkan rekaan bulat macam analog, macam tradisional. Dia betul-betul nak pergi ke arah moden sekarang. Kalau anda tengok pun dekat sini, macam dia punya RPM
bentuk pun bukannya bulat ataupun melengkung biasa, dah bersudut-sudut, bersegi-segi. Dan dekat sini mungkin dia punya power consumption ataupun speedometer lah. Saya pun tak sempat lagi nak explore habis, tapi yalah, paparan dia lebih kemas, lebih moden, dah nampak macam kereta-kereta Continental. Tapi adakah benda ni anda suka untuk sebuah Mazda ataupun tidak? Dan ini dia ialah skrin tengah untuk Mazda CX-5 Turbo baru ni. Cukup besar, nampak seperti ni macam saya cakap tadi, dia punya driving mode sekarang control dekat sini. Kalau sebelum ni cuma ada normal dan sport, sekarang dah ada mode baru iaitu off-road. Tengok gambar dia pun, wow, alright. Nampak macam kereta ni dah boleh masuk off-road. Apa lagi mode-mode yang ada? Okey, dekat sini iStop off. Okey, ni semua biasa, TCS off. Okey, kita tengok pula dia punya function ataupun fungsi-fungsi lain. Okey, dekat safety, memang paparan serba baru dan nampak interface cukup canggih, cukup moden. Untuk ELK, PDA, parking sensor, driver monitoring, SBS, BSM, okey, low speed object detection. Okey, kita boleh tak kita pusing-pusing kereta ni semua? Tak boleh. Okey, driving position. Okey, kita tengok sajalah apa yang papan skrin ni boleh paparkan. Ya, kita mungkin tak dapat pergi ke detail sangat. Okey, nampaknya ada Google Maps built-in. Okey, dah ada Google Services. Ini untuk dia punya media. Macam biasa, semua benda ada. AM, FM radio, Bluetooth, DAB, dan saya rasa Android Auto dan Apple CarPlay pun patutnya ada lah. Okey, ini mungkin dia punya ini dia punya semua function yang ada pada sistem ini. iActive Sense, saya nampak Energy Monitor. Yang ini saya percaya untuk model-model dengan varian Sky Active sahaja. Kita tengok apa yang dia boleh paparkan. Kod-kod kalau model ni tak masuk Malaysia. Okey, nampak sikit. Adalah analisis penggunaan kuasa iActive Sense untuk dia punya sistem ADAS, maintenance dan efficiency. Okey, jadi kita tengok lagi apa fungsi yang ada dekat sini. Banyak juga Google Services, Play Store, Google Assistant, Google Maps. Okey. Vehicle Controls, tengok apa ada sini. Ni yang tadilah untuk driving mode. Ini setting di sini. Okey, brightness kita cerahkan sikit. Climate Control. Okey, jadi macam saya cakap tadi, dekat sini ada butang untuk sikit-sikit untuk dia punya aircon, tapi dia punya fungsi lebih kita kena masuk ke dalam menu sini jugalah. Alright. Seterusnya safety. Ini mungkin satu-satu item untuk kita nak enable ke disable ke. Alright, ini tak ada apa sangat. Aircon on off. Okey. Sekarang kita hidupkan aircon. Jadi fungsi-fungsi penting aircon nampaknya telah masuk ke dalam skrin sini. Seterusnya dekat sini ada lagi beberapa butang kawalan. Contohnya untuk dia punya immobilizer, kemudian dia punya power tailgate. Kemudian dekat sini ada sikit ruang simpanan. Yang ini saya percaya mungkin untuk shilling sajalah ataupun barang-barang yang kecil sahaja. Dan dia punya pedal masih kekal lah. Yang ini mungkin tak adalah nak kata identiti Mazda, tapi tak banyak kereta-kereta jenama Jepun biasa yang buat macam ni, iaitu pedal minyak jenis floor mounted. Jadi yang ini pun kekal pada CX-5 Turbo baru ni, tapi ialah benda ni pun susah kalau nak tukar kan. Baik, sebelum kita masuk dalam, saya nak tunjukkan pintu belakang dia ni, bukaan dia semakin luas. Kalau anda tengok pun, tengok, hampir 90 darjah. Jadi ini sangat menambah baik dia punya aspek practicality. Dan kalau anda tengok pun dekat sini, dia punya bukaan keluar masuk pun nampak lebih besar, lebih selesa untuk kita nak keluar masuk. Dan mungkin juga ini adalah hasil dari wheelbase dia yang ditambah panjang tadi tu. Baik, sekarang kita di tempat duduk belakang Mazda CX-5 serba baru. Yang saya rasa sekarang ialah lebih lapang dari sebelum ni. Mungkin disumbang oleh permainan warna yang saya cakap tadi, warna cerah-cerah ni sikit kan, dia dah tak monoton sangat. Dan dia punya headlining ni pun warna
cerah sekarang. Seingat saya yang sebelum ni warna kelabu ataupun warna hitam gelap macam tu lah. Jadi ini satu perubahan ataupun penambahbaikan yang cukup bagus sekali. Kabin terasa lebih lapang, lebih maksudnya kurang claustrophobic, dan dari aspek ni nampak macam Mazda juga dah semakin mementingkan penumpang-penumpang lain. Kalau sebelum ni ada yang kata kan Mazda kononnya dia terlalu fokus kepada pemandu. Mungkin yang ini fokus kepada pemandu tu masih kekal lagi, yang itu kena tunggu kita test drive nanti. Tapi nampaknya aspek keselesaan penumpang pun dah semakin bertambah baik. Okey, apa yang ada dekat sini? Okey, jom kita tengok. Di belakang tempat duduk depan ni ada 2 poket besar dengan 2 lekuk yang ke dalam juga. Baik, untuk kiri kanan sama, dan ruang lutut pun bagi saya cukup lapang, cukup lega. Lebih dari 2 penumbuk. Seat depan ni tadi saya laraskan pada posisi pemanduan saya, dan saya taklah tinggi sangat pun sebenarnya, tak sampai 170 cm. Tapi itu pun masih okey. Ada corong aircon untuk penumpang belakang. Kemudian ada 2 lagi soket type C dekat sini, dan ada ini ventilated seat untuk 2 penumpang belakang sini. Dan macam biasa, macam saya cakap tadi juga, ada satu panoramic sunroof dekat sini. Door bin sini macam agak luas juga, boleh letak botol air mineral 1.5 liter pun saya rasa okey kat sini. Baik, dan okey, kalau kita baringkan benda ni kat tengah ni, okey, ada 2 cup holder sahaja dekat sini. Dari segi kontur keselesaan, okey, selesa. Dia punya sudut pun cantik. Dan adakah boleh adjust? Kita tengok sekejap ya. Okey, ada 1, 2. Okey, ada 2 sudut pelarasan untuk dia punya backrest ni. Jadi itu saja video kita untuk Mazda CX-5 Serba baru dari KL International Mobility Show CLIMS 2026. Jadi apa pendapat anda untuk CX-5 Serba baru ni? Bagi kami cukup menarik kerana identiti dan juga essence sebuah Mazda itu telah dikekalkan. Apa yang disukai oleh pemandu Mazda dikekalkan, tetapi aspek-aspek penting macam practicality dan juga usability dan juga teknologi telah ditambah baik. Macam saya cakap juga tadi, harga dijangka bermula RM170,000 dan tebahan telah pun dibuka. Jadi itu saja. Sekian, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih menonton.